Ya, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nampak sedih je tengok. Rafizi tak suka saya. Kata Azam beri bayangan tamat hikmat tahun depan. Actually, Tan Sri Hassan Baki, bukan setakat Rafizi Ramli je tak suka. Satu Malaysia tak suka kau. Senang cerita. Satu Malaysia tak suka kau sebenarnya sebab kita tahu SPRM sekarang ni dah macam tak betul. Sebab diikut kehendak PMX kan. So that's the reason. Itu je. Tapi bagus lah. Tan Sri Hassan Baki nak bersara lah kan untuk tahun depan. Tak apalah, saya ucapkan selamat maju jaya. Selamat bersara. Lebih baik fokuskan amal ibadat ke apa ke kan. Itu lebih baik lah. Lebih baik. Sebab orang tua-tua ni bila dah pencen ni tak ada masa dah nak buat benda ni semua. Baik fokuskan kehidupan kita sebagai manusia. Itu paling mudah lah kan. So apapun kepada Tan Sri Hassan Baki, selamat bersara dalam Ketua Pengarah SPRM. Terima kasih kerana anda berkhidmat dengan bagus walaupun kau tak sebagus mana pun. Ya, itu je. Assalamualaikum.